Lorong gelap itu makin mengimpit. Dinding macam berdetak, dop-dop, seperti jantung. Kumar, weh, dinding ni bergerak. Jangan sentuh. Tiba-tiba satu tangan pucat menembusi dinding dan cuba tarik baju Dos. Dos, lepaskan aku. Zahri merempuh Dos, lepaskan dia. Tapi tangan itu terus melekat di lantai, merangkak ke arah mereka. Kevin, benda apa ni? Koridor bergetar kuat. Lelaki misteri muncul di hujung lorong. Matanya kosong dan di belakangnya bayang hitam setinggi siling. Lelaki tu, korang tak faham tugasan ni. Ini bukan projek sekolah. Ini pemilihan. Bayang hitam di belakangnya mula membesar macam asap hidup. Zahri, pemilihan apa? Lelaki itu senyum. Gigi hitam, satu baris terlalu banyak. Tugasan kamu ialah pilih siapa yang jadi korban pertama. 4 sekawan terdiam. Jantung laju. Tak ada siapa berani pandang muka kawan sendiri. Kumar perlahan. Dia nak kita pilih antara kita. Lelaki itu melangkah dekat. Suara dia bergema dalam kepala mereka. Kalau tak pilih, sekolah ni pilihkan. Tiba-tiba nama Kevin tertera besar-besar di dinding. Tulisannya macam calitan kuku. Kevin, weh, kenapa nama aku? Siapa buat ni? Dinding retak. Bayang hitam mula menjulur keluar, cuba membelit kaki Kevin. Dos, jangan biar dia ambil Kevin. Semua menjerit. Lorong berbunyi macam ribut. Lampu meletup satu demi satu. Lelaki tu, pilihan dah dibuat. Bayang hitam menelan Kevin hingga hilang. Kevin sempat menjerit. Kurang lari. Lorong kembali senyap. Tinggal 3.